Bila dia uji kita, tak lagu mana Tuhan uji, dia nak tengok lagu mana kita respon. Sebab tu dalam surah Al-Mulk dia kata, bapa lepas dia sebut dia berluaku, ayyukum ahsanu amal. Dia nak tengok siapa dia respon dengan ujian. Tuhan baik. Siapa orang yang uji? Allah. Siapa boleh akak uji? Allah. Siapa boleh respon kita? Disebut dalam suratul Al-Anbiya. Nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilayya turja'un. Bahasa kampung kita nak faham. Tenang ujian, susah ujian, tenang ujian, serabu perut pun ujian, letih ujian, cekak ujian, sihat ujian, sakit pun ujian. Ujian berlaku. Mana orang kaya pun ujian, miskin pun ujian. Tenang pun ujian. Kita duduk dalam keadaan tenang semua. Ustaz faham lama lah. Lebih kurang 2-3 tahun ni. Kita faham, kita bersangka baik sama dengan Tuhan. Tiba-tiba seminggu ni Tuhan tekan dia. Dia tekan. Tekan rapat cik. Bila tekan rapat cik, mari perkataan. Siapa mari ujian? Allah. Siapa boleh angkat ujian? Allah. Yang mari geng. Berkeluar hati. Bukan mudah. Itu mana ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku nak tengok kalau aku bui kamu tenang sama, lagu mana responmu? Kalau aku bui kamu susah sama, lagu mana mu respon? Kalau aku bui mu senang tiba-tiba susah, lagu mana mu respon? Kalau aku bui susah tiba-tiba mu senang, lagu mana mu respon kat aku? Mana ibtalah. Nak tengok kita respon lagu mana dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala bui kepada kita. Kalau nak tulis situ kah kata ibtalah, ke apa makna ibtalah? Allah menguji untuk tahu respon kita. Lepas tu dia kata wa ilaina turja'un. Lah mana pun mu kena paksa klik juga.